Memang kena santau dia tu. Aku dah ada isteri. Tak mungkin dia lagi kat aku. Kau lagi handsome pada aku kot. Aku rasa kahwin dulu lah Betty. Sebab kahwin dulu dia tak terikat dengan bank. Setuju tak? Setuju. Tapi sampai bila kau nak hidup menyewa? Asyik sewa, keluar. Sampai bila? Kalau kahwin lambat betul lah, kalau kahwin lambat nanti awet aku lari kan. Pergi dekat kau. Merah mata aku. Memang kena santau dia tu. Aku dah ada isteri. Tak mungkin dia lagi kat aku. Kau lagi handsome pada aku kot. Kau kena fikir konsep jodoh tu. Ada jodoh tak ke mana ni? Ya. Dia sama tak macam konsep rumah. Rumah ni macam jodoh tak ke mana. Kalau rumah tu memang tak ke mana, tapi rumah murah tu. Sebab rumah makin lama makin naik. Mana ada sentiasa harga sama je. Ada je member-member aku tadi yang dah kahwin tapi hidup sewa menyewa kan. Hidup pindah randah. Aku tengok diorang bahagia je. Tak terikat dengan bank kalau sewa rumah ni. Memanglah tak terikat dengan bank ni. Tapi sampai bila? Sampai bila kau nak sewa lepas tu pindah, sewa pindah sampai bila? Yelah takkan nak sewa je sokmo-sokmo kan. Kita pun mesti ada combine loan lah dengan wife kita kan. Bila combine loan dapat rumah yang besar-besar, gede-gede, yang selesa tau. Daripada beli rumah dalam Bujang ni. Bujang ni rumah sekarang gera lah dapat beli pun. Cakap pasal combine loan ni, masa kau bertunang dan tempoh bertunang tu kau dah boleh combine loan. Tak perlu nak tunggu lepas kahwin baru combine loan. Kalau kau beli combine loan sebelum kahwin, komitmen kau tak tinggi lagi tau. Kalau lepas kahwin komitmen jadi tinggi. Jadi bila kau combine loan sekalipun, kau punya DSR tu akan jatuh. Jadi tak boleh loan rumah yang besar-besar. Aku goyang kalau nak buat combine loan dengan tunang aku kan. Kau dia bertunang dengan aku, kahwin dengan orang lain. Hijau mata aku jadi. Aku kalau hijau tu tanda aku marah. Tapi kalau kau cerita pasal tak ada jodoh kan, contoh tak ada jodoh tadi kan. Okey, aku ceritakan pasal kalau kau beli rumah masa muda ataupun sebelum kahwin. Jadi tempoh kau nak beli rumah tu, tempoh kau nak bayar rumah tu mungkin sampai umur 50 lebih, 50 lebih sikit lah kan. Jadi kalau kau beli rumah selepas kahwin, andai kata kau kahwin lambat, umur 30, beli rumah umur 35. Jadi bila kau nak habis bayar tu sampai umur 70 tahun. Jadi bila kau dah hujung-hujung nak habis bayar tu, kau pergi dekat bank. Umur 70 ni laki bini. Saya nak bayar bayaran terakhir saya untuk rumah ini. Nak ambil geran apa semua. Betul tak? Pues dice que se subió y que